Pedak Mualim gak lawan tak kemal pu gak lawan ji. Tahu ji gak lawan ji gak pesanti bahu dengan ji. Lawan. Pang gaya dah. Tanya gimana pegah naik rekam dia kau tanya. Tenang, tenang Bang Widi, tenang, tenang. Cepat masuk ji menan goknyan kira pemimpin kan hanya ke tinggi-tinggi ro ke si ngerakyat. Pada pakai kiban. Kaya tak di Mualimnya. Ke bi ka bengeh ko. Bang kaya tak ji. Rakyat tu. Hai bangsa Aceh. Nyo yang dah pegah kemal pun pegah rakyat. Ini huwa rakyat di ro ni. Pun huwa rakyat. Pun kapasitan huwa rakyat. Di ro bangsa Aceh di kemal nyan si. Okey. Okey Abi Bede. Okey drone mentang. Okey ke drone mentang nu pegah ben huwa rakyat. Drone kan kecil pun huwa rakyat. Yang mana? Drone mentang nu pegah. Kadang-kadang mana bang merang setiap ke debit statement kadang nak bukti. Ana yang pegahnya kalau lu timak Abi Bede. Lu timak dari A sampai Z. Jenderalnya ka jenderal. Mana? Di dingoi gok patito. Ana. Mandum-mandum fitnah. Ana yang pegah lebar kemal mandum fitnah. Makanya kan yang kenyan punya ketika anggap diurun fitnah ni menempa lah selesaikan. Nupreh. Nyolong kau palun. Nupreh nyanyi lawan nupreh. Nupreh. Mana salah aku buka? Nupreh kan nyolong kau palun lo Imran nupreh. Kon kuat lawan, ben you lawan. Iran perlahan apa santai bahu menau. Akmal dengan Mualim menau sejajar. Hana sejajar, piuh kedi. Nyan sebenarnya kan Mualim ke bangsa cukup sangat gargai, cuma drone guys. Ben ni banan bangsa. Drone pegah ke drone mentong. Kalau pegah ke drone. Kena upineng ke temjak yang menumpak ngelung takkan pukul lu. Ku baba bangsa. Ka bangsanya bangsa je yang benci ke Mualim drone banan bangsa. Tenang. Gedanya lagi ron hanjut ni pegah lagi yang ke Mualim malai ke. Ci betul le Abi Wedi Bang Imran ci betul le ramai dah orang tanya temen yang malai tu. Tenang dah Mandu. Benar Abi Wedi. Gak pegah. Tak Dia pegah. luar tu dah orang nonton orang tu ada mana malai tu. Abi Wedi masukin nanya kita pakai perlawanannya ingin diluruskan. Suka happy. Tak lucu ke pegah. Kemenangan. Tak pegah Pak Mualim kayu lawan. Nyan haba Abi Wede kat. Agaknya Ji. Maksudnya aku pegang Ilung memang taklah aku pegang mungkin. Aku yang menumpak. Yang Ji yang kelengan. Artinya kamu ho. Kaji. Nak kekurangan kamu ho. Ya. Apa kamu ho. Mana kan? Mualim jenderal pangkatnya. Mana Abi Wedi. Dia belum apa dah. Abi Wedi. Mana Ji yang masuk Bang Imran. Gue tanya perkataan laganya gue luruskan. Kau tak pupuak Mualim je hana agak media, hana agak bantah tak apa kaunya menerima apa yang kita tanya pegah. Cuma kadang nak urung-urung yang bak medianya selaku dah pegang mesti urung nah saja Mualim pedro pelun mungkin nak dah dengar jadi hantar pegah bahasa laganya menan. Contoh kejap Malaya kena du ainan babak tabau tempat selesaikan you. Yang menan mai pegang semeran pudak berjangi bau yang ke labelnya ke label je. Lagi yang Hidro pisalah nak pegah, hidro pisalah pegah, pakohan pedro salah nak pegah mana mak kaji tibi kata-kata laganya mah dia. Saya betul, you selesaikan aku pegang kan atau pula lawan. Yang menang juga ketika lawan. Lanjut, pada je dah pegah laganya. Haji dah pegah BBD laganya. Ngejuk mi le kelun sia. Panglima tertingginya ke rakyat. Banu tepu awak Ron. Panglima tertingginya rakyat. Nah, okey, lanjut. Mana kah? Jadi tenang le. Yan Mualim. Kon lawan getanya yang lebih le. Oleh yan Bang Akmal orangnya kon musuh getanya. Cuman perkara bak medianya ada je baik dapu panjang li. Mualim kanyan hana bengeh urang. Baik ile tingkatnya. Padu-padu trip yang kau likut pu yang hana keungnya tetap ke rumah. Sebab lu kali pernah kau tanya bak Mualim. Urang tak lei keung ke drone. Ke ban Mualim pu kata oh Mualim. Ikun ikun piuh ikun. Yang lebih le. Jadi baik dengan gara-gara mak dah keun jo kedih nyan sebab tengok tamu pakai. Habis sambut tengok sampai koron hana mangali. Cuma mana mentang. Mualim kon lawan katanya. Olehnya Akmalnya kon musuh katanya. Jadi tengok menyenda masa gubi panjang umur le Tuhan. Jak kena Malaysia tak duk tak JI tak pegah apa patah yang kurang. Patah yang lebih. Jadi tak megak menan mentang.